hujan renyai pula malam ni. Cuaca sejuk-sejuk macam ni, dapat hirup kopi panas memang kena kan? Waktu macam ni lah, bila suasana sekeliling dah sunyi sikit, kita ada ruang. Ruang nak berhenti sekejap dari kejar macam-macam benda siang tadi. Dunia kita sekarang ni kan laju. Kadang-kadang terlalu laju. Tapi bila malam mula berlabuh, baru kita tersedar. Banyak benda kat sekeliling kita sebenarnya dah berubah secara total. Cara kita membesar, cara kita cari rezeki, malah cara minda kita berfungsi pun dah tak sama macam dulu. Jom kita sembang santai malam ni. Kita hayati sikit transisi kehidupan ni. Sambil-sambil tu pernah tak terlintas dalam fikiran kemana sebenarnya hilangnya rentak hidup kita yang dulu-dulu tu? Persoalan macam ni memang selalu je muncul kan. Dulu rasanya hidup ni cukup ringkas. Tapi hari ni kita semua macam asyik berlari je memanjang. Mengejar benda yang kita sendiri tak berapa pasti. Oh ya, perbualan kita malam ni bukan untuk menghukum sesiapa tau. Tak kisahlah generasi kita ke atau budak-budak muda sekarang. Kita cuma nak memerhati dan cuba faham transisi jiwa dan masa yang berlaku betul-betul depan mata kita ni. Jadi, untuk bahagian pertama, kenangan silam dan realiti hari ini. Mari kita imbau sekejap, asas kita membesar dulu dan cuba bandingkan dengan realiti budak-budak sekarang. Cuba ingat balik zaman mak-mak kita dulu. Tangan dorang tu tak berapa jam lah lenguh dodokan kita dalam buaian kain, kadang-kadang sambil alun zikir perlahan-lahan. Siang pula, hiburan kita lompat kat luar rumah. Main baling selipar lah, main guli, panjat pokok. Tapi landscape tu dah berubah tau sekarang. Ada satu pemerhatian dari Lobak Merah ni, dia sebut macam mana anak-anak moden sekarang lebih banyak ditidurkan guna buaian elektronik canggih dan dunia luar dorang kadang-kadang dah digantikan dengan skrin pintar. Asyik tengok rancangan on demand kat iPad. Lampion kain dulu, sekarang semua dah pakai buang. Macam saya cakap tadi, ini bukan soal nak tentukan mana satu yang lagi bagus, tapi ini pasal macam mana teknologi tu dah meresap masuk dalam ruang tamu kita, perlahan-lahan ambil alih rentak tradisional kita dulu. Satu lagi benda yang ketara berubah ialah cara kita berfikir. Kalau ikut tinjauan dari portal Altasakofah zaman 80-an atau 90-an dulu kan, kalau cikgu piat telinga anak murid sebab nakal, benda tu dikira sebagai proses mendidik. Kita balik rumah berani nak mengadu, silap-silap telinga sebelah lagi yang kena pulas. Tapi cuba bawa senario tu ke zaman sekarang. Boleh masuk mahkamah. Pemikiran masyarakat moden dah beralih jauh. Kita dah tengok sesuatu tu melalui lensa undang-undang yang lebih ketat. Cara kita nak lindungi generasi baru dah mengambil bentuk yang sangat berbeza. Masuk bahagian kedua, dunia skrin dan isu harga diri. Bila bercakap pasal generasi baru, tak sah rasanya kalau kita tak sentuh tentang dunia maya tempat diorang paling banyak habiskan masa ni. Dulu-dulu, kalau kita buat benda baik, kita dapat pujian dari jiran atau kawan sekolah atau dari mak ayah kita sendiri. Itu validation kita kan? Tapi budak sekarang, validation dorang tu dah berpindah ke dalam algoritma digital. Kajian pasal trend TikTok ada dedahkan satu realiti yang agak menyesakkan dada tau. Harga diri anak-anak muda ni kebanyakannya bergantung pada pengesahan luaran internet. Berapa banyak likes yang dorang dapat, berapa ramai yang share. Dorang ni terperangkap dalam satu budaya perbandingan yang tak realistik. Hari-hari scroll tengok hidup orang lain yang nampak sempurna sangat, belum masuk bab guna filter yang ubah muka sampai dah lari dari wajah asal. Beban ni semua hasilkan satu generasi yang rasa harga diri dorang ni sangat rapuh. Bayangkanlah perasaannya bila nilai diri awak ditentukan oleh orang yang entah siapa-siapa kat internet. Tapi, ada benda yang menarik tentang Gen Z ni. Berdasarkan satu kajian dari University Strathmore, dorang lihat isu kesihatan mental ni sebagai sesuatu yang sangat normal. Kalau generasi kita dulu, benda macam anxiety atau depresi ni dikira tabu kan? Kita pendam je sorang-sorang. Tapi budak sekarang tak. Dorang lebih berani dan terbuka. Dorang gunakan platform media sosial tu juga sebagai tempat nak cari sokongan dan luahkan tekanan. Walaupun keterbukaan tu kadang-kadang datang dengan harga yang mahal, iaitu tekanan emosi yang tersangat hebat. Seterusnya, bahagian ketiga. Bukan malas, cuma terlalu letih. Kita keluar sekejap dari ruang digital budak-budak muda ni dan tengok pula realiti kehidupan orang dewasa, dunia pekerjaan sekarang. 41%. Angka ni besar sebenarnya. Ini adalah dapatan dari kajian Indeks Kebahagiaan Tempat Kerja oleh Era.j dan JobStreet. Nombor ni mewakili jumlah pekerja kat Malaysia yang bila bangun pagi je, diorang dah rasa penat yang melampau. Burnout yang teruk. Maksudnya, hampir separuh daripada tenaga kerja kita sekarang ni hidup dan bernafas dalam keadaan yang sangat-sangat keletihan. Dan kalau anda nak tahu benda yang paling ironi kan, rekod tekanan paling tinggi ni bukan kat pekerja senior, tapi jatuh kat budak-budak Gen Z. Kenapa jadi macam tu?
Sebabnya, dorang masuk ke alam kejaya masa dunia tengah tak memihak kat dorang. Dorang kena struggle siang malam nak buktikan diri, lepas tu dihimpit pula dengan kos sara hidup dan inflasi yang mencekik, gaji pula kekal statik dan tak setimpal dengan usaha. Zaman dulu kita selalu dimomokkan kalau kerja keras nanti kaya. Tapi generasi sekarang nampak dengan jelas, kerja keras semata-mata tak jamin pun hidup yang lebih selesa. Harapan diorang tu asyik bertembung dengan realiti ekonomi yang keras je setiap hari. Dari rasa penat ni lah lahirnya satu terma yang dipanggil quiet quitting. Mesti pernah dengar kan? Tapi selalu orang salah faham. Macam yang dikupas oleh Penang Institute, quiet quitting ni bukanlah bermaksud dorang sengaja nak lari dari tanggungjawab atau berhenti kerja senyap-senyap. Tak. Benda ni lebih merujuk kepada situasi di mana pekerja cuma buat setakat apa yang tertulis dalam kontrak kerja dorang je. Tak nak lebih dan tak kurang. Datang kerja, buat betul-betul dan balik bila tiba masanya. Dorang dah mula tolak budaya lapuk yang suruh kita korbankan jiwa raga untuk syarikat. Sebenarnya ini bukan nak memberontak. Ini cuma mood survival dorang untuk jaga saki-baki kesihatan mental dan fizikal yang tinggal. Poin utamanya kat sini, jangan cepat sangat nak label generasi sekarang ni malas. Perbuatan buat kerja ala kadar ni sebenarnya satu simptom yang cukup dalam. Ia macam satu jeritan senyap dari orang yang terlalu letih bekerja. Tapi rasa macam tak pernah dihargai. Bila bos asyik ukur kesetiaan dengan tengok siapa yang sanggup stay office sampai malam buta atau paksa kerja lebih masa tanpa bayaran, lama-lama rasa percaya tu mati tau. Sekali lagi, dorang bukan malas. Dorang cuma dah penat sangat sebab suara dorang tu tak pernah sampai ke pihak atasan. Bahagian keempat, memahami jurang pekerja antara generasi. Isu kepenatan tadi sebenarnya bawa kita kepada pergeseran yang wujud kat hampir semua pejabat hari ini, antara bos-bos lama dengan pekerja-pekerja muda. Kalau kita teliti data dari Jurnal Kajian Kepimpinan di Malaysia ni, ada satu realiti yang agak mengejutkan. Wujudnya jurang yang sangat besar antara apa yang orang muda cari dengan apa yang syarikat kat luar sana sebenarnya tawarkan. Contohnya, gap untuk peluang pembangunan kejaya tu cecah sampai 33% lebih. Dan bab keselarasan nilai atau prinsip kerja, jurangnya sekitar 27%. Senang cerita, apa yang generasi muda ni nak kat dapat kerja, kebanyakan majikan kat Malaysia masih tak dapat nak penuhi. Keutamaan orang bekerja sekarang dah jauh berbeza. Bagi Gen Z, lebih 80% dari dorang anggap kepimpinan yang menyokong tu sebagai benda yang paling penting. Lepas tu, hampir 80% lagi inginkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Benda-benda macam ni dah kalahkan nilai tradisional macam mengejar jawatan besar semata-mata. Dorang cuma nak bekerja, tapi dalam masa yang sama, nak majikan layan dorang sebagai manusia, bukan sekadar alat nak cetak duit untuk syarikat. Kat sinilah datangnya satu teori yang dipanggil person-organisation fit atau keserasian antara pekerja dengan budaya organisasi. Generasi dulu mungkin boleh tahan kerja kat syarikat yang diorang tak suka, asalkan hujung bulan masuk gaji kan. Tapi Gen Z tak fikir macam tu. Kalau nilai asas dorang macam bab kelestarian alam ke atau tanggungjawab sosial bertembung dengan syarikat yang setakat kejar untung je, diorang tak kisah nak terus angkat kaki. Ketidakserasian inilah sebenarnya punca utama kenapa bakat-bakat muda kita sekarang ni nampak macam suka sangat melompat kerja. Perkara ni patut hantar satu mesej yang cukup jelas kepada barisan pengurusan. Tenaga kerja sekarang dah tak berminat dengan gaya bos yang tahu nak arah dari atas secara kuku besi je. Dorang nak pemimpin yang boleh bimbing, jadi mentor, sudi nak bagi maklum balas dan yang paling penting sekali, ada sifat empati. Kena ada empati untuk pandang orang bawahan ni sebagai manusia yang ada penat lelah dan ada komitmen lain kat luar waktu kerja. Rasanya kopi pun dah suam dah ni. Hujan kat luar tu pun macam dah reda sikit. Sambil kita mengampiri penghujung perbualan malam ni, mari kita cantumkan balik cerbisan cerita kita. Masuk ke bahagian kelima. Secangkir empati merentas zaman. Apa jalan penyelesaian kita? Kita tak boleh nak paksa generasi baru ikut sebiji macam rentak kita dulu. Dan tak boleh jugalah majikan kena tunduk 100% kat kemauan dorang. Jalan ke depan adalah dengan wujudkan adaptasi bersama. Organisasi kena mula pupuk komunikasi dua hala yang tulus, bukan sekadar minta report je. Pemimpin atasan kena belajar uruskan manusia, bukan setakat urus jadual tugasan. Skop kerja pun kena perjelas supaya tak melanggar sempadan waktu peribadi pekerja. Senang kata, tak kisahlah kita ni dari generasi mana pun, baby boomers, Gen X, millennial atau Gen Z, masing-masing kena mula belajar beralah dan sesuaikan diri.
Jadi, sebelum saya tamatkan sesi kita pada malam ni, saya nak tinggalkan satu persoalan untuk kita sama-sama renungkan. Macam mana sebenarnya kita nak saling menyokong antara satu sama lain untuk merapatkan jurang generasi ni? Dalam dunia yang terlalu laju ni, bila skrin phone asyik memisahkan kita dan tekanan hidup selalu buat kita penat, mungkin jawapan yang kita cari itu ada pada usaha menghidupkan kembali nilai kemanusiaan. Kita sama-sama cuba fahami keluhan dan penat lelah orang muda dan harapnya dorang pun sedikit sebanyak dapat selami pesanan dari orang-orang lama. Fikir-fikirkanlah ya. Selamat malam dan berehatlah dengan tenang.